Ini adalah 5 karakter yang paling bodoh di dalam Skibidi Toilet series. Yang kelima iaitu Astro Toilet. Yep, dia bagus tapi dia agak toksik dan dia mudah terpedaya dengan trap yang dibuat oleh G-Man Toilet. Yang keempat iaitu Plunger Cameraman. Yep, dia ni pun bagus sebenarnya tapi dia ini sangat emotion dan juga banyak drama. Contohnya yang semasa Dark Speaker Man kena terpaksa tutup pintu sebab ada Michael Jackson Toilet datang untuk dorang. Yang ketiga iaitu Katana Toilet. Dia sebenarnya boleh je tusuk core Titan Cameraman ataupun kepala Titan Cameraman, tapi dia decide untuk tusuk ketiak Titan Cameraman. Apa yang bodoh sangat engkau ni? Yang kedua iaitu Titan TV Man Upgrade. Yep, dia ni pun bagus juga sebenarnya, tapi dia ni macam bagi chance untuk G-Man larikan diri. Contohnya di episod 72 part 2, and at the end dia kata he will not escape this time. Memang bodoh. Dan yang terakhir iaitu nombor 1. Korang dah like ke belum? Korang dah like ke belum video ni? Aku tahu korang belum like lagi kan? Korang like sekarang sebelum aku panggil korang pula yang bodoh. Tak ada gurau je. Yang pertama iaitu Normal Toilet. Dia ni sebenarnya banyak kali kena revive oleh Dafuk Boom, tapi disebabkan dia ni selalu mati sampai lagi kena revive banyak kali dengan Dafuk Boom, dan dia ni masih lagi berjuang walaupun dia ni lemah, tapi masih lagi berjuang macam episod 69 dan banyak lagi lah episod yang dia kena revive. Apa yang aku cakap tadi tu hanya sekadar gurauan saja. Jangan ambil serius, nanti ada lah kan yang dipok kat mak dia. Mak, dia kata aku bodoh mak. Okay dah.